Janganlah panggil muka sama. Jangan, bukan sama bukan muka sama. Roh Alif Syukri masuk dalam roh amat. Besar ni tak lalat, memang besar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama tak korang? Korang pernah tak pergi Melaka? Pernah? Amal ni pernah pergi Melaka? Pernah pergi Melaka tak? Tak pernah. Ama. So kita kena ambil insurance. Dan kita yang ni saya nak promote. Kami budak Gen Z. Janganlah panggil muka sama. Jangan, bukan sama bukan muka sama. Tak, Amal ni kena jual pre-love lah Mami. Amal ni kena jual pre-love. Okay, so hari ni Mami nak jual rambut palsu ya. I beli satu K je. 1.5 K je. Kita nak jual bag pre-love. Kita nak jual bag pre-love. Put my bag away. Kita nak jual bag pre-love hari ni. Siapa nak beli bag pre-love? Angkat tangan. Amaya ni kalau 1.5 K semua orang nak beli Amaya. Siapa nak beli bag pre-love? Mami Tanjung tu apa? Mami Tanjung. Kalau naik ferry. Harga berapa? Rambut ni I dah pakai. Jadi from 1K I naikkan 5K sebab I pakai. Okay, I high class. Orang-orang high class kena jadi. Kena macam ni, Macam baru macam Teletubbies. Ini baru macam Teletubbies. Kena macam ni. Baru Teletubbies. Bawa bertenang. Kami tengah tenang ni. Tolonglah. Kita tengah role playing lah korang. Apalah korang. Ni Teletubbies warna merah. Sama lah warna merah. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Tak masalah statue bukan. Tak mau. Can I just use your word right now? Why? I want to use it. Dah, aduh, rampas 1.5. Okay. Kalau memang datang ke rumah. Okay, cepat enjoy. Oh, transfer. Oh, tak transfer proof. Nak wipe. Tak bagi. Rambut macam bulu ketiak. Amai aku pakai baju. Tak, keras kan? Amai aku pula pakai baju. Sekejap. Belajar dengan bonda ke body shaming orang ni? Makcik, sejak bila kami body shaming Tolong cerita sikit apa yang kami cakap body shaming ni. Ada ke? Tak ada kan? Jaga sikit mulut tu ya. Apa dia cakap apa? Makcik tinggi 83. Belajar dengan bonda ke body shaming orang ni? Bila masa kita buat tu? Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.